Okey, hai. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, aku hari ni plan nak membotol ikan keli di Bagan Boyo, tapi aku on the way mai tadi jalan lepas tutup, lepas buat jambatan tu, buat tar kot. Jadi aku nak patah balik, nak pergi ikut Nembong Tebai. Lambat lah, tak ada lah. Aku mai rodong kot sini lah ni, ikut KTM. KTM, oh dah makan. KTM punya rail ni. Aku hentam lah ni kat sini. Aku nampak duk berangkat ikan keli ni. Asal ikan keli tu tadi lucu lah lekong ni. Ada ni, dia makan ni. Oh doh, lucu lah geng. Tak ada lucu lah ekor nanti. Tak dan nak angkat naik, jatuh depan tu pula. Ok, kita cuba ni. Ok, depan aku pakai ridik kan, cengkerek lah, cengkerek. Aku pun main cucuk lah ni. Hentam lah. Layan. Ada. Oh. Aku nak mengai kat Bagan Boyo tu, sungai ni juga, tapi masuk dalam kampung lah kan. Tapi jalan tu dah tutup lah. Aku pun tak bisa main spot ni. Aku sondoi lah ni. Spot sondoi ni. Ingat jalan ni boleh pergi ke kampung, rupanya tak boleh lah. Nak lalu kot bawah tu jalan lecoh lah. Tak ada jalan, aku pun tak tahu. Layan je lah. Ikan keli banyak duk nangkap. Okey. Sat gear ada strike gear, aku ambil. Okey gang, kita tunggu. Weh, manjang tak dekat lah ni. Makan. Sentok hilang. Boleh lalu bawah ni. Jadi berada tu lalu, jadi selamba lah. Oh tu kena layak. Tunggu tu. Ada jalan pergi sana, tapi kena masuk selut sikit lah. Okey. Okay. Jom kena tamput. Kena tamput kan. Tampuk kan. Dahsyat. Sedap tamu. Kena tampuk. Makan kah saya kot sampah. Ringguk lah tadi.
Boleh jalan? Ya. Ah. Ya. Ini sama kan ini sama. Aku ingat dalam sungai ni lah depan turun litas kot tu lah. Aduh, tak payah rasa macam nak balik tu. Aku duk kata dalam tau ni, rupanya lutut pun tak sampai. Ini lawak. Aduh. Laju. Okay kan. Nak malam ni. Aku gerak dulu lah. Ke 7 lebih lah ni, 7.10 nak maghrib lah. Okay, jadi lah strike sekong cemeh kena tampuk. Aduh, lawak sungguh lah. Janji tak gumpal kan. Perut pun kira strike kat tu. Okay. Terima kasih pada yang dah nonton video ni. Okay, bye. Assalamualaikum.